Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita baca sikit kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Minhajul Abidin ni setakat abang faham termasuk salah satu karangan terakhir Imam Ghazali. Ya. Dia seolah macam isi pati kepada segala ajaran Imam Al-Ghazali itu kumpul dalam Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dia bincang 7 aqabah dia bagi. Halangan untuk orang nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak lebih seorang pengembara yang nak berjalan, nak tuju, nak balik kampung halaman kita. Tapi ramai kalau kita terpesong dalam perjalanan kita. Kita jumpa mah, kita terpikat dengan mah, kita jumpa batu permata, kita terpikat batu permata. Duduk kutik tengah jalan sehingga terlupa kita nak balik kampung halaman kita. Di proses itu Mazali sebut ada 7 aqabah. Apa nak bincang benda tu lah. Hanya hari ni, pagi ni nak bincang bab bisikan hati. Ramai orang yang beramal di bisikan hati ni. Bisikan hati dalam kitab ni sebut khotir. Khotir bisikan lintasan hati. Orang nak beramal lintas hati ni kena faham betul-betul lah kaedah dia. Jangan ikut dang je. Kalau kita cuba beramal dan ilmu lintas hati ni, kalau tak faham betul, kita akan terpesong, akan seleweng. Tak boleh. Kalau boleh, kalau kita cuba faham saja, kita selesai beramal sangatlah. Takut. Pasal kita ada pengalaman, kalau kita tak faham betul, kita cuba beramal. Mudah terpesong. Dia istilah lintas hati banyak derajat lagi tanpa tak ingat sangat lah. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin sebut dia sebut apa? Sebut apa dia? Khotir. Khotir. Dia banyak istilah lain lagi yang orang guna. Khotir, bisikan hati, ada lintas hati ni Imam Ghazali bagi pada 4 bahagian. 4 perkara bab lintasan hati. Yang pertama, bisikan hati itu pada mulanya dinamakan khotir bisikan hati. Sebab yang pertama dia panggil bisikan hati khotir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan hati datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bisikan hati terjadi sesuai dengan tabiat manusia yang disebut hawa nafsu dan dinisbahkan kepadanya. Bisikan yang kedua, bisikan daripada nafsu, khotir nafsi. Bisikan daripada nafsu kita sendiri. Yang ketiga, bisikan berasal dari malaikat mulhim dan disebahkan kepadanya. Bisikan dia panggil khotir malaki, tak silap apa? Malaikat mulhim tadi yang buat bisikan pada hati-hati kita. Yang keempat, bisikan berasal dari syaitan yang dinisbahkan kepadanya dinamakan waswasah. Ini dipanggil khotir syaitani, lintasan dari syaitan. Jadi 4 jenis bisikan. Soalnya cara mana nak pisahkan antara bisikan mana dari Allah Ta'ala, bisikan mana dari syaitan, bisikan mana dari nafsu, bisikan mana dari malaikat. Kita nak beza tu yang payah. Dia bercakap mudah belaka, tapi dia agak complicated sikit benda-benda begitu nak bezakan. Khotir yang pertama dari Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya dengan kebaikan untuk memuliakan dan menetapkan hujah. Tetapi pada saat tertentu dengan kejahatan sebagai ujian dan untuk menebalkan cobaan. Khotir pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khotir dari Allah ni ada bentuk baik dan ada bentuk jahat. Baik ni untuk memuliakan seorang hamba, yang jahat ni sebagai satu ujian. Faham molek dah? Faham molek. Ada pendapat kata bisikan yang pertama yang datang pada hati, hakikat datang Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu
abah boleh bercakap saja, abah pun tak faham. Ya? Bisikan pertama datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula lintasan pertama datang. Kamu disambut oleh malaikat, masuk iblis, setan semua. Ya? Sedangkan khotir yang berasal dari malaikat mulhin selalunya merupakan kebaikan. Kerana itu tugasnya selaku sebagai penasihat dan mursyid. Khotir lintasan dari malaikat ni biasa kat orang baik belaka. Tak ada jahat dia. Malaikat. Lepas tugas malaikat untuk bimbing kita, jadi guru kepada kita. Ya? Dia kata sebagai mursyid kita, penasihat kita. Tugas dia untuk bimbing kita lah. Sedang khotir yang berasal di salah. Ya. Ada pun khotir yang berasal dari syaitan selalunya berupa kejahatan. Khotir dari syaitan pada asalnya betul jahat belaka. Yang digunakan untuk menyesatkan manusia. Jika dengan kebaikan ia hanya maksud sebagai pancingan atau tipuan semata-mata untuk mengabui manusia. Ada juga malaikat suruh baik. Malaikat ada juga syaitan buat bisikan baik pada kita. Tapi tujuan je sebagai pancing je. Ya? Kadang-kadang malaikat suruh kita buat derma, bagi derma. Tapi kita pamer kat TV. 2 juta derma tu buat masjid. Kita pamer. Pamer tadi boleh menghilangkan sebagian besar pahala kita. Ingat. Pasal istilah dia, sembunyikan kebaikan yang kita lakukan daripada sesama manusia. Sembunyikan. Sebagaimana kita sembunyikan kejahatan kita. Hak jahat kita susuk dia orang. Hak baik kita cuba tunjuk kat orang. Hak baik. Cuba nak pamer depan orang. Berapa ramai antara kita di umrah, kadang salam di Mekah, salam di Madinah. Semua tu boleh membatas sebagian, kalau tak semua pun sebagian pahala kita. Sepatutnya sembunyikan pergi umrah, pergi je lah. Nak minta maaf, tak perlu khabar nak pergi umrah. Minta maaf je lah. Jangan kait dengan umrah tu. Umrah baksingan dah kita minta maaf dengan orang. Ini dah minta maaf, saya nak turun, nak pergi umrah. Minta maaf banyak. Doakan untuk saya. Semua tu permainan syaitan belaka. Untuk memesongkan kita. Mana kalau yang nak pergi haji tu, mana kalau dah dia minta maaf ke, mana kalau contoh sebab perjalanan jauh kan. Yang jauh, mana kalau tak ada kesempatan, contoh kalau ada juga hak jemaah haji hak meninggal sana ke, mana kalau dia nak mohon maaf tu sebab nak, mana sebelum pergi tu dia nak bersih kesalahan dengan orang-orang. Macam mana tu? Dia begini, tak salah minta maaf dengan orang. Biasa, tak pergi haji, minta maaf kau. Jangan tunggu haji pun nak minta maaf. Maksudnya, pergi haji pun nak minta maaf. Pergi New York minta maaf ke tak? Nak pergi New York, pergi London. Seminggu dengan London, kita minta maaf dengan orang tak? Tak minta maaf dengan orang. Pasal haji nak minta maaf. Nak tanya. Dah kalau di New York, mati kau. Pasal apa? Soalnya, haji saja kita nak minta maaf. Kata jarak jauh. Pasal apa pergi New York, pergi London tak minta maaf? Sebab pergi haji tu buat ibadat. Jadi kalau takut dengan orang, takut ibadat tu Allah tak terima. Dah kalau takut dengan orang. Dan nak pergi umrah dengan haji ni dah payah. Oh iyalah. Dah payah. Cuma memang sepatutnya minta maaf je dah, tak perlu royak. Itu je. Maksud abang begitu, minta maaf saja, tak perlu royak. Ni kita buat majlis pula. Tapi dia begini sebenarnya. Dia begini dah. Kalau haji tu haji wajib, haji yang pertama. Tak apa istihar. Betul-betul wajib. Dia kena buat. Tak perlu nak susu pada orang. Tak apa benda tu. Tapi yang tak naknya, haji yang kedua, yang ketiga, tak perlu heboh. Yang pertama, hak wajib tak apa. Tak kisah. Pasal wajib, kita kena buat. Orang buat belaka benda tu. Super semayang wajib. Tak apa, tengok pun. Semayang sunat, kena susuk pada orang sikit. Jangan nak heboh pada orang semayang sunat tadi. Pasal Nabi semayang sunat di rumah, tak semayang buat di masjid. Lebih kurang kita benar cerita lah. Betul ni sekiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.